Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya cuba nak share sedikit pengalaman saya dalam bulan Ramadan baru ni. Saya ada submit sedikit doa lah pada Allah. Saya mohon lebih kurang beginilah, yang mana saya mohon supaya Allah berikan saya rasa berani, berikan saya semula rasa berani yang saya tidak akan menyusahkan orang lain. Tapi saya rasa tak lama kemudian tu, dalam Syawal tu lah tak silap saya, ataupun mungkin akhir hujung Ramadan tu, saya dapat rasakan yang Allah sebenarnya tak bagi saya berani secara direct, tapi dia bagi saya rasa cinta, kasih sayang, dan macam tu lah lebih kurang pada mereka yang berada di sekitar saya. Tetapi bila difikirkan semula daripada rasa kasih cinta tu, makam mahabbah, ada keberanian lah di situ secara tak langsung lah. Alhamdulillah lah. Cuma sekarang ni saya takut benda tu mudarat pada saya. So semalam saya decide, ya Allah Tuhanku, Kau tolong saya nak pulangkan semula lah rasa cinta tu pada Allah, sebab saya risau mudarat bagi beberapa pihak, termasuk saya dan pihak dia. Tarik semula lah, ambil semula lah rasa cinta ni, ya Allah, sebab saya tak dapat nak carry. Saya takut perhubungan kita orang ni ada masalah lah. Jadi saya rasa hari ni Alhamdulillah, baru semalam saya minta, hari ni rasa macam ada sesuatu berlaku dan ada sedikit perubahan lah. So apa-apa sekalipun, itu semua Allah yang tentukan. Kita cuma berusaha dan kita cuma buat yang terbaik. Apa-apa pun dalam perhubungan tu memang akan ada konflik, masalah dan ujian. Tak kira perhubungan apa, suami isteri, sahabat, kawan semua. So kita kena banyak bertolak ansur lah, banyakkan selawat, sebab kita dah hujung-hujung sekarang ni kan. Banyakkan selawat dan istighfar lah. Itu saja pesanan saya lah. Saya sampaikan pesan daripada guru saya sendiri juga ni. Banyakkan selawat lah. Selawat tu penyejuk. Kalau kita rasa kita nak marah ke apa ke, tak puas hati ke, kita selawat lah. Kita kembalikan semua rasa tu kepada Allah. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang lah. So itu saja sharing daripada saya. Assalamualaikum.